Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua daripada akhbar yang tempat kita panggil short notice sikit pagi ni. Pagi ni saya ingin mewakili PAS kawasan Pulau Kedah sebagai naib yang di-Ketua PAS kawasan Pulau Kedah dan juga sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kebangsaan. Bersama saya ialah pengurusi Majlis Pengarah Majlis Tindakan DUN Pegalang Kundur, Ustaz Kasim Haji Maisa, Kasim bin Haji Maisa. Sebelah kiri saya Tuan Haji Aris bin Haji Awang, Haji Aris bin Haji Awang, Setiausaha PAS kawasan Kuala Kedah. Di sebelah kiri saya lagi ialah Ustaz Ridwan Abu Bakar, selaku Ketua Penerangan PAS kawasan Kuala Kedah. Di kanan saya yang wanita ni ialah Ketua Muslimat PAS Penang, Ketua Muslimat PAS kawasan Kuala Kedah. Minta maaf, Setiausaha Dewan Muslimat PAS kawasan Kuala Kedah, Puan Nariza Saad. Puan Nariza Saad. Di belakang saya ialah Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Kuala Kedah, Saudara Aziz Abdullah. Dan yang lain-lain ada banyak jawatan kuasa PAS kawasan, MKK dan sebagainya lah. Hari ini saya nak menjelaskan kekeliruan yang ditimbulkan oleh semua akhbar tuan-tuan lah, termasuk juga oleh TV, di mana didakwa bahawa 225 ahli PAS telah menyertai UMNO yang orangnya diserahkan di katakan Pekan Kumangutan. Walaupun saya orang Kumangutan tu, terus saya dengar Pekan Kumangutan ni. Jadi tuan-tuan lain kali tu orang panggil Pekan Pulau Sungai. Kumangutan ni tak ada pekan, kampung pekan ada. Kekeliruan ini telah dibuat di dalam zaman cyber, zaman yang semua orang sebenarnya dapat melihat sesuatu berita tu benar atau tidak dengan begitu cepat. Dalam Facebook saya ingat sudah puluhan ataupun ratusan orang yang telah memberi pandangan. Lepas siasatan yang saya buat, saya kira bahawa laporan ini adalah satu laporan tipu. Laporan ini adalah satu laporan tipu. Cuma saya tak pasti tipu siapa. Yang pertama, laporan mengatakan 225 ahli PAS ini telah menyerahkan barang dan masuk UMNO. Yang pertama, dia mungkin nak menipu rakyat kerana nak mencari publicity bagi berhadapan dengan pilihan raya ke-13 yang mungkin begitu dekat kot. Yang kedua, saya bimbang takut ada orang yang nak menipu sahabat saya, Datuk Lat Syarimat. Sebab Datuk Lat ni dia pengurusi UMNO bahagian Kuala Kedah yang dia tak duduk sini. Jadi dia balik sekali lepas habak 200 masuk. Esok dia balik pula lepas habak 300. Kesian Datuk Lat ni. Jadi saya tidak pastilah lepas ni tipu siapa. Dan dalam zaman cyber ini, satu yang mengelirukan ni, kita rasa mereka boleh berhenti daripada bertindak seperti itu. Dan ini merupakan satu politik kemurahan. Dan saya juga ingin menegaskan bahawa laporan akhbar yang menulis mengenai jawatan dan juga ahli, saya ada beberapa catatan akhbar, ada yang mengatakan ada yang menjadi ahli PAS, bekas ahli PAS, bekas ketua Muslimat PAS Cawangan dan sebagainya. Perkara ini adalah merupakan satu penyamaran yang kita boleh mengambil tindakan undang-undang. Jadi saya nasihatkan kepada individu tertentu yang nama mereka ditulis dalam akhbar sebagai pemegang jawatan parti PAS ataupun ahli PAS, tapi sebaliknya mereka bukan ahli PAS, supaya mengambil tindakan segera untuk memastikan kita tidak mengheret mereka kepada pendakwaan demi untuk menjelaskan pada masyarakat. Ataupun kalau pihak UMNO bahagian Kuala Kedah
Datuk Lat Syariman dan kawan-kawan saya di sebelah sana yang cuba membuat politik murahan ini mengaitkan orang lain. Sebab UMNO ni tuan-tuan, tiap-tiap kali ada presiden baru dia kena masuk. Dia masuk semula. Apa saya nak sebut, tuan-tuan boleh faham. Dia kena jenama semula ahli tu. Ada presiden baru, serah borang pula UMNO masuk UMNO. Kalau 220 orang ataupun dilaporkan oleh Sinar Harian daripada tahun ini saja sudah 500 orang, mustahil saya sebagai naib ahli ketua, saudara Aris Awang sebagai ketua, Ustaz Kasim, kami semua ni tidak tahu siapa ahli PAS yang telah masuk UMNO. Lepas tu saya nak jelaskan secara terperinci mengikut yang ditulis dalam akhbar. Saya jelaskan. Yang pertama mengenai Encik Ahmad Marzuki yang dia dakwa sebagai ketua cawangan Lahar Dulu, telah keluar daripada PAS dan masuk UMNO. Saya nak sebut bahawa Encik Ahmad bin Marzuki ini bukan ahli PAS, dan mengikut siasatan dan maklumat yang saya terima, beliau adalah seorang JKKP. Pelik jugalah kalau jadi JKKP lama, hari ini baru masuk ahli PAS. Memang hebat orang PAS ni. Saya takut Datuk Lat Syariman ni pun tak ahli PAS, dia tak serah orang. Kan? Saya bimbang macam tu. Tapi confirm saudara Ahmad Marzuki ni, dan saudara Ahmad Marzuki ni pernah membuat provokasi terhadap Yang Berhormat Datuk Fakhur Razi. Ketika Yang Berhormat Datuk Fakhur Razi pada tahun berapa membaca khutbah di Masjid Teluk Bulang, dia ni pernah buat provokasi dan mengganggu Datuk Fakhur Razi. Saya nak sebut kenapa? Menunjukkan memang dia UMNO daripada awal. UMNO Karak Biru, tuan-tuan. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, Lahar Buluh tidak ada dalam senarai cawangan. Kita berisahkan dengan Syekh PAS Cawangan, tidak ada dalam senarai nama cawangan PAS di dalam kawasan Teluk Bulang. Boleh rujuk dengan Pentatap Pertubuhan. Jadi ini itu dia tak panggil lah. Yang seterusnya ialah yang disebut dalam akhbar ialah Rahiza Abdul Rahim. Rahiza Abdul Rahim disebut sebagai, kalau dalam utusan Malaysia tu dekat caption dia kata orang Kebampangan. Kat bawah tu dia kata ahli muslimat, ataupun dalam utusan online tu saya baca sebagai ketua muslimat kawasan, ketua muslimat PAS Cawangan Kuala Sungai. PAS Cawangan Kuala Sungai. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ini pun satu masalah bahawa tidak ada PAS Cawangan Kuala Sungai. Ada dalam PAS kawasan Kuala Kelang tak ada nama PAS Cawangan Kuala Sungai, dan kita tidak ada ketua muslimat yang bernama ataupun ahli muslimat yang bernama Rahiza Abdul Rahim ini. Sama ada yang duduk di Kuala Sungai ataupun yang duduk di Kebampangan. Dan saya berkenal sangat Rahiza Abdul Rahim ni. Jadi tu saya untuk mana pun saya bimbang, saya takut Tok Lat ni juga ahli PAS. Tuan-tuan kena cek Tok Lat ni. Selepas itu yang saya ikut apa daripada yang direportkan dalam akhbar itu. Sementara ada beberapa orang, saya bersetuju bahawa ada beberapa orang ahli PAS yang sudah tidak aktif di tempat kejadian itu. Dan tuan-tuan sendiri pun boleh tengok isu yang ditimbulkan ialah mengenai isu, kononnya isu bantuan banjir yang salah faham. Sebenarnya isu ini apabila Beras Nasional memberi bantuan kepada mereka, tapi Beras tidak beri di situ, tapi diingatkan itu bantuan daripada PAS. Jadi ahli-ahli PAS yang seperti ini saya pun tak boleh nak kata apa-apa. Cuma tuan-tuan, saya ingin tegaskan di sini, kalaulah isu bantuan banjir, saya ada senarai ratusan orang. Saya minta PN cabar saya untuk saya bawa keluar senarai bagaimana mereka tidak lagi memberi bantuan, belum lagi memberi bantuan kepada masa banjir, sesuatu yang mereka janjikan. Tapi kami pihak kerajaan negeri telah menunaikan semua tanggungjawab. Tidak ada mangsa banjir yang sekarang ni boleh mempertikaikan. Kalau yang ada mangsa banjir, dia sebut dia tak dapat beras, dia tak dapat susu. Kalau jenis nak dapat benda pada ketika kita ditimpa musibah, ini adalah ajaran UMNO dan Barisan Muslim. Tuan-tuan dan wartawan yang saya kasih sekalian, satu lagi saya juga ingin mengingatkan kepada masyarakat, rakyat, kepada pengundi-pengundi semua, supaya kita jangan terus tertipu dengan agenda UMNO dan Barisan Nasional apabila nak datang dekat pilihan raya. Sekarang mereka datang ke tempat orang kampung, orang Melayu, mereka melaporkan betapa bahayanya PAS bersama-sama dengan DAP dalam Pakatan Rakyat.
Tapi dalam masa yang sama juga, mereka menyembunyikan fakta bagaimana MCA telah memboikot, mengajak supaya memboikot utusan Malaysia. Dekat orang Melayu, mereka mengatakan bahawa DAP bahaya. Dekat orang Cina, sekarang ini kita percaya bahawa ada detik-detik bahawa usaha-usaha bagaimana Barisan Nasional cuba untuk menghulur tangan agar DAP dapat berada bersama-sama dengan PN. Ini sudah dipercakapkan. Apabila MCA boikot utusan Malaysia, maka pada ketika itu PN dia cuba untuk mencari kawan baru. Jadi PN tak perlu ajak PAS, tak perlu ajak semua Pakatan Rakyat. Kita boleh membuktikan kepada rakyat seluruhnya. InsyaAllah kita akan buktikan satu politik baru yang bakal dicipta oleh Pakatan Rakyat untuk seluruh rakyat Malaysia untuk mendapat keadilan yang sebenar.